Ini salah satu bentuk buku sihir yang dijumpai di dalam rumah pesakit ya. Baik, ini salah satu bentuk buku sihir yang diletakkan di dalam rumah yang disertai dengan paku ya, paku yang berkemungkinan tujuan untuk menyakitkan ahli rumah ataupun yang mendatangkan mudarat kepada ahli rumah. Jadi segala perkara ini, buku ini perlu kita batalkan, perlu kita hapuskan dan kita bakar dan juga kita tanam. Mudah-mudahan ahli rumah terpelihara daripada sebarang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa awhayna ila Musa an alqi asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الذي يوسوس في صدور الناس Allahumma abatil hadha sihra biquwwatika ya jabbar samawati wal ard. Pernah disihir oleh Labid bin Al-Asam. Nabi suruh sahabat cari bahan tu dan bakar. Dan juga ada riwayat yang lain Nabi tanam benda tu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.